Kita nak tanya customer kita ni, dia baru lepas servis kereta dia, kita tanya jap. Assalamualaikum. Assalam. Bang, nak tanya bang, hantar kereta kat sini buat apa bang? Ini kita hantar kereta untuk hantar servis kereta lah. Baru balik dari Johor, servis lah kereta ni. Tak tahu apa problem kat dalam ni lah. Rasa dah banyak kali hantar kereta kat sini? So far ni kali kedua hantar kereta. Masa first tu, rasa macam ada bunyi dekat dalam tayar tu. Maybe bunyi apa tak tahu hantar sini. So, diorang solvekan problem. Dia tukar brake disc semua dengan brake pad semua satu set lah. So, lepas tu baru dia bagi tahu apa masalah semua. So, garaj ni macam senang lah untuk orang yang tak tahu pasal kereta sangat. Lelaki perempuan kan, boleh datang sini nak singgah tengok, check kereta apa problem kan. Plus dia bagi free inspection juga, lagi senang. So hari ni buat apa? So hari ni saya datang servis minyak hitam. Lepas tu saya tukar CVT oil sekali. Untuk harga tu bagi saya reasonable price lah. Sebab saya pun dah banyak pergi atas bengkel juga before this. Tapi sini harga dia okey untuk high quality punya minyak hitam. Dan also satu lagi pun yang surprisingly saya pun tak tahu depan tu leaking. Buka-buka dia bawa di atas jet tu, leaking pula depan tu. Sebaik dia orang angkat. Kalau tak saya pun tak tahu. MP pergi Johor balik, breakdown tengah-tengah jalan. Betul tak? So alhamdulillah, terima kasih lah dekat Intri Garage ni. Hari ni pakai minyak hitam bang? Ni saya pakai minyak hitam Manol yang Vision Legend punya. Kalau yang tahulah ada punya kualiti tahap mana. Okay bang, boleh cerita sikit tak feedback sepanjang abang dah kali datang sini? Boleh bagi feedback sikit tak macam mana? So far feedback bagi saya sangat memuaskan. Yang pertama sekali kita tengok dia punya servis lah. Servis dia bagus. Masa saya hantar pun saya tak tunggu lama sangat. Diorang sangat responsif. Second, kualiti barang lah. Kualiti barang sini high quality. Dia pun pakai Manol. Senang nak dapat, susah nak dapat tempat lain dengan harga berpatuan macam ni. And also dia punya kerja tu kualiti lah. Dia macam membantu, bukan jenis mengetuk macam kedai luar. Sini sangat membantu lah untuk yang baru dalam kereta. Segi perempuan lagi tak tahu bagai kereta ni syik kena ketuk dengan luar-luar kan. So bolehlah consider datang sini check servis kereta tu. 1 ke 10, berapa bintang nak bagi tu? Berat nak bagi ni 9 per 10. Satu lagi tu kena bagi saya satu lagi promotion apa-apa, free gift pun saya bagi 10. Okay, next service kita belanja abang ni. So terima kasih banyak support Intri Garage. Okay, so kita jumpa lagi. Rasanya kereta ni bulan depan dia servis lagi ni. So kita jumpa bulan depan lagi. Okay bang, terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak.